Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel kami The Risco. Okey, untuk video kali ni kami nak pergi tour dekat game on board Alostar. Okey, sekarang kami berada di CWE Baling. Okay, untuk nak naik bas tu kita kena tunggu dekat situ. Stesen bas tu. Kalau ikut sekarang ni jam pukul 10.22. Jangka bas akan datang pada pukul 10.30. 10.30 daripada Pekan Baling lah. Daripada Pekan Baling tu. Lepas tu dalam 15 minit kot baru sampai kat situ. Okey. Jadi jom kita pergi ke sana. Baik. Assalamualaikum. Okey. Setelah berinteraksi CBE kat situ, kita akan pergi ke stesen bas. Stesen bas kat di sebalik pokok tu. Okey. Jangan langkah. Bukan ni kalau boleh langkah-langkah. Tapi kita nak turun tangga depan tu. Turun tangga kan. Adalah orang teman, ada orang duduk kat itu. Okey. Jom. Okey, hari ni saya pergi seorang je. Tak pergi ramai-ramai. Sebab anak paksa untuk pergi dengan ayah dia lah. Misi sekarang ni paling minimum kita nak SR Vesta dan juga AR tournament Deltaka tu. Sebab itu anak dah ada dah lah. Cuma saya tak ada lagi. Jadi mudah-mudahan misi kita ke GOB pada saat-saat yang terakhir ni berjaya. Okey. Okey. Tengah duduk lintas jalan. Menunggu bas. Daripada Baling nak pergi ke Alostar. Okey. Jom. Okey, jam menunjukkan 10.32. Kalau ikut dalam jadual yang bas tu, dia beritahu kata bertolak daripada Pekan Baling tu pukul 10.30. Jadi kita menjangkakan dalam 10.35 ataupun 10.40 bas akan sampai ke lokasi sini lah. Sini depan PPD Baling. Kita boleh nampak apa bas dekat Traffic tu dulu. Nampak Traffic tu. Traffic ni kan. Bas akan sampai ke Traffic ni. Lepas tu dah akan berhenti ke sini lah. Okey. Okey, stay tune. Okey, Assalamualaikum. Bye bye. Okay, kita nampak satu bas situ. Tak tahu bas tu pergi mana. Dia sampai main dekat tu baru kita nampak bas tu apa pergi mana. Sekarang dengan berhenti di traffic light, kita kena bersiap sedia lah. Kemungkinan bas pergi ke Sungai Tani. Sekarang kita nak pergi ke Sungai Tani. Kita jalan tu. Ini sambil cuma nampak Baling ni dia tak ada apa. Dia ada van lah, van dia okey juga. Sekarang ni kita malah nak kita boleh bawa kereta pergi di sana. Tapi disebabkan apa? Seorang je, bila seorang je tu dia malas nak drive lah. Dia kita nak pengetahuan. Sebab dalam ini kita akan pamerkan sekali dia punya jadual untuk KTM ke, untuk boleh je naik bas daripada Baling ni boleh naik bas pergi Alostar ada. Tapi pukul 9 lebih lah. Tapi takut kita sampai terlalu awal. Lagi tu kita tak tahu nak tempat main kat mana. Jadi kita akan salah santai-santai je daripada Baling tu. Kita terus pergi ke GOB lah. Okay. Assalamualaikum. Jam sekarang ni pukul 12. Sepatutnya kita kena naik bas pukul 11.30. Baru sampai sana pukul 1. Kita tunggu tak lama. Itu terus ada bas. Tapi sekarang ni kita kena tunggu lagi 1 jam. Macam mana pun tak apa. Kita bawa satu pergi kedai lain. Mau tak? Kita akan bawa apa pergi satu kedai hobby shop ni.
Dia berkaitan dengan akid Pekan Niaga Pekan Abu depan Mutayas. Tak tahu lah ada kita tak tahu. Kita pergi tengok. Kedai nama NS Hobby Shop. Tak tahu dia ada ke tak tahu. Kita pergi tengok. Kedai track drift. Kami ya. Kedai dari sini ya. Ada orang. Ada orang tutup. Tutup kedai ni. Jadi kedai orang kat luar-luar lah. Barang kita mai pun tak bang dia. Biasanya dia tahu tak ada kedai. Tapi tak apa. Jom kita pergi cari makan dulu kan. Sebab kita ada masa lagi 1 jam. Jom. Kita berhenti sini ni. Naik jalan kaki sini lah. Kita pergi ke Bukit. Okey, apa dah namanya? Stesen bas. Stesen bas. Nak pergi ke KL apa semua tu nak naik bas tu lah. Itu lah. Okey. Melalui tangga ni. Ni sungai kami. Agak nostalgia sikit lah kita duduk sini ya. Nostalgia sikit. Lama tak main ni. Jalan-jalan lah. Kalau saya saja nak main ni memang dah. Okey, bawah je kita pergi tengok. Sekarang jam pukul 12.30. Oh, aku lepak dekat. Kami lepak dekat ni. Dekat UTC. Ada UTC Sungai Tani ni. Okey, dalam dia ada aircon. Tak tahan duduk dalam tu. Kira keluar balik lah. Sebab terlalu sejuk dalam tu. Makan pun semua makan kat situ. Semua tadi siap. Kita nak pergi ke KTM lah. Ini pasal KTM. Train dalam pukul 1:09. Jadi ada masa lagi setengah jam. Baik, thank you. Okey, di GOB hari ni sebanyak 16 orang peserta menghadiri perlawanan kali ni. Jadi kita pergi pada bracket. Okey, kita pergi kepada ranking match card. Okay, round pertama saya bertemu dengan Wan Firash. Okey, saya menang dengan mata 2-0. Round kedua kita bertemu dengan Azlan, saya kalah 2-1. Round yang ketiga saya bertemu dengan Tarikh, menang 2-0. Round keempat kita bertemu dengan Iqbal, 2-0. Kita pergi pada ranking. Okey, yang pertama dimenangi oleh Steven, kedua Dilot, ketiga Syami, keempat Kakarot. Okey, kami dah sampai rumah. Jam pukul 8.32. Daripada start tadi, hampir dekat 12 jam jugalah kan. Okey. Walau bagaimanapun hasil yang kita dapat hari ni, kita dapat deadboard. Betul-betul untuk minggu ni yang terakhir dibagi, yang menang masuk lucky draw akan dapat deadboard. Jadi kita masuk 2-1-2 dan satu lagi 2 tournament, satu lagi dah dapat Borara, satu lagi Festa. Okey. Ini pack Isaac kita daftar dapat ni lah. Okey, dan ni kita nak unpack ini punya kad. Unpack kita punya tournament dulu. Kita unpack kita punya tournament dulu.
Okay, sekarang kita dapat kat apa? Jeng. Bororo, duku. Ini keluar bororo semua. Okay, Vesta ni memang tak ada kat emas. Kita tahu lah. Kita buka juga satu. Okay, kad yang kita dapat. Kad yang pertama kita dapat. Kita dapat takar terbang, Crossfire dan juga Hangkasa. Okay, nak kita takar gambar ni kita ada dua lah. Okay, thank you very much. Okay, terima kasih kerana menonton channel kami ni. Saya ada suka tentang konten kami, sajikan kepada anda untuk video kami. Share kepada share dan like. Jangan lupa subscribe channel kami ni. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.